Kalau korang tengah cari speaker yang cute, kat sini ada satu wireless speaker daripada Disney model Samsung. Alright guys, so jom kita tengok wireless speaker ni. Itu dia, ada dua benda je dekat sini. Satu USB cable dan satu lagi speaker yang cute. Korang tengoklah tu guys, speaker dia agak besar dekat bahagian belakang ni. Lepas tu charging port Type-C, boleh masuk TF card dan ada mic sekali dekat bahagian belakang ni guys. So kalau sambil-sambil korang dengar lagu, lepas tu ada orang call, korang boleh bercakap je terus sebab ada mic dekat sini. Dan dekat bahagian sini dia ada 4 butang untuk previous, next, on off dan juga dia punya mode. So jom kita try on dan kita tukar dia punya mode. Bluetooth map. Wow, ada lampu guys. So kita koyak dulu plastik dia. Lawa gila guys. So kita try tukar mode. Uish, lampu dia boleh bertukar warna merah, tukar lagi warna kuning, warna hijau, warna purple, warna biru gelap, warna orange dan off. Ui, seriously guys, nice gila babe. Seriously cute babe kalau nak letak kat dalam bilik waktu malam. So jom kita connect ke Bluetooth dan kita test kualiti bunyi dia. Ok, lagu kita dah pun play tapi kita belum lagi angkat volume dia. Jom kita angkat volume dia slow-slow. Ok, dah habis lah dia punya volume. Dia punya quality bass dia memang mantap. Dentum-dentum dia tu memang mantap. Quality treble dia pun memang cantik je. Dan kekuatan bunyi dia sesuai untuk korang mainkan kat dalam bilik korang je. So dia tak sesuai untuk ruang tamu yang besar, yang mana kalau korang duduk kat hujung dan korang nak dengar lagu, mungkin tak sesuai sangat. Tapi kalau korang letak dekat bilik, dekat sebelah korang, sebelum korang tidur, memang best gila. Kekuatan bunyi dia mampu dah cover kat dalam bilik tu. Tak ada masalah langsung. Aku rasa berbaloi kalau korang nak beli untuk buat letak kat dalam bilik. Dan dia berat juga Dia bukanlah plastik yang ringan. Seriously guys, sangat-sangat cute. Korang kena ada satu. Check out dekat beg kuning di bawah.